Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'd. Ya, kita berada muka surat 152, masih lagi dalam kitab hadis Jibril, dan pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini ialah apa itu ihsan? Mal ihsan? Apa itu ihsan? Ihsan asal daripada perkataan ahsana yuhsinu ihsanan. Ihsan, sebab Nabi tanya mal ihsan, apakah itu ihsan? Dan Jibril tanya kepada Nabi, apa itu ihsan? So mari kita tengok dari segi makna bahasa dulu, ihsan itu apa, dan kenapa Nabi menjawab ihsan itu ta'budallah, beribadat kepada Allah. Ihsan dari segi bahasa ialah melakukan sesuatu pekerjaan dengan cara yang baik. Kita buat sebaik-baik pekerjaan. Sebab apa? Allah nak kita buat benda baik. Bukan setakat baik, tapi terbaik. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladhi khalaqal mauta wal hayat. Allah lah yang mencipta kematian dan kehidupan. Sebab apa? Liyabluwakum. Sebab Allah nak uji kita semua. Siapakah di kalangan kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kita buat paling baik? Allah tak nak banyak, tapi dia nak terbaik. Maksudnya Allah bukan nak kuantiti sangat, tapi dia nak kualiti. Ihsan ni kualiti lah, nak kualiti. Allah tak kata aksaru amala, siapa di kalangan kamu paling banyak buat amalan. Tak, Allah kata paling baik. Kalau sikit terbaik bagus, tapi kalau banyak terbaik lagi, terbaik sangatnya tu. Ihsan tu sangat tu. Jadi sebab itu dari sudut bahasanya, ihsan itu memberi makna ialah melakukan sesuatu perbuatan dengan cara yang terbaik, atau pekerjaan dengan cara terbaik. Sebab apa? Allah Ta'ala perintah ahsin ila man. Sebab Nabi bersabda, bukan perintah, Nabi bersabda dalam hadis Mu'jam Ibnul Arabi, wa ahsin ila man asa'a ilaih. Buatlah baik kepada orang yang berbuat buruk dengan kamu. Apabila kita dilayan dengan buruk, maka hendaklah kita berbuat lebih baik. Ini yang susah ni. Orang buat tak elok kat kita, kita buat yang paling elok. Kita ni. Sebab apa kita kena buat baik? Allah Ta'ala berfirman, in ahsantum li anfusikum. In ahsantum, jika kamu buat baik pada kamu, in ahsantum, jika kamu buat baik, ahsantum li anfusikum. Sebenarnya kita buat baik ke orang, nampak je kita buat baik ke orang, sebenarnya kita buat baik untuk diri kita. Kalau kita buat baik, kita akan dapat pahala yang besar. Kita buat baik ni, kita dapat pahala yang besar. Allah Ta'ala ni, dia nak cari masa kita nak beri pahala kat kita. Hari ni kita baca tadi terbawah hadis jilid keempat. Bab apa dia? Istirja'. Apabila sesuatu perkara yang tak elok menimpa kita, maka hendaklah kita mengucap istirja'. Apa maksud istirja'? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita ditimpa musibah, bila kita ucap tu, Allah Ta'ala akan bagi pahala yang banyak pada kita, yang mana kita tak boleh nak kira pahala tadi. Tapi ajibnya,
Setiap kali kita ingat peristiwa yang menimpa kita tadi, peristiwa musibah yang menimpa kita, setiap kali kita ingat, dan kita pun ulang balik perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala kata, aku bagi pahala macam mana aku bagi pahala sebelum ni. Sedangkan tak ada dah, tak timpa dah pahala, tak timpa dah musibah. Tapi teringat, sedih, teringat kepada musibah yang telah menimpa seorang tadi. Allah teringat balik, hati sedih. Lepas tu ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kali macam seolah kita baru sahaja menimpa musibah dan Allah bagi pahala pada kita. Yang ajibnya setiap kali ingat, setiap kali ucap, dapat pahala. Sedangkan musibah tu tak ada dah. Cuma ingat tu. Bila ingat kita sedih. Bila kita sedih, kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat pahala. Allah ni, dia cari je nak bagi pahala kat kita. Okey. Ahsin. Maksudnya bila satu orang tak baik elok dengan kita, maka kita buat baik dengan dia. Kita terus buat baik. Kenapa kita buat baik? In ahsantum li anfusikum. Sebenarnya, hakikatnya kita buat baik tadi untuk diri kita. Dengan kita melakukan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan bagi kebaikan pada kita. Dan ihsan ni semua tempat kena ada. Sebab semua perkara kena baik. Misalnya Nabi kata, fasalla, bersolatlah kamu. Maka fa ahsana salatahu, maka solatlah dengan ihsan. Tawadda, berwuduklah kamu. Fa ahsana wudu'ahu, maka ihsanlah wuduk kamu. Ada satu lagi tu, tabaqa, masuklah. Tabaqa, fa ahsana tabaqahu, masuklah dengan ihsan. Oh, masuk pun kena ada ihsan. Semua benda kena ada ihsan, baru kerja tadi bermutu dan bernilai. Kena ada ihsan berlaku. Sebab itu semakin banyak kita melakukan ihsan. Ihsan yang buat baik. Satu kisah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan sepupu dia Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ni sepupu pada Hasan dan Husain. Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib. Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib. Hasan Husain bin Ali bin Abi Talib. Abdullah bin Ja'far ni anak kepada Ja'far, anak saudara Ali dia. Maknanya sepupulah dengan Hasan Husain. Jadi Hasan dan Husain dan Abdullah bin Ja'far, dia pergi umrah. Bila buat umrah selesai, nak pulang ke Madinah. Bila nak pulang ke Madinah, unta, dia kan dia bawa unta untuk dia tunggang, satu unta untuk bawa barang-barang makanan, keperluan dalam perjalanan dia tu. Maka dia bawa unta khas lah. Macam kita lah bawa kereta tu, kereta khas lah untuk makanan. Jadi unta dia hilang, kereta tak apa, kita ada nak uji. Tapi orang uji, orang curi juga. Ini unta tu hilang. Bila unta hilang, 3 hari tak jumpa. Unta tak jumpa. Mereka ni 3 hari dah tak makan. Maka mereka telah sampai satu buah rumah. Di tengah padang pasir itu ada sebuah rumahnya. Tinggallah suami isteri kat situ. Bagi ketuk pintu. Assalamualaikum makcik, kami bertiga ni orang Quraisy. Dia tak kata cucu Nabi. Kalau kata cucu Nabi, gelabahlah tuan rumah tu. Cucu Rasulullah, terkejut lah. Dia kata, makcik, saya ni, kami bertiga ni orang Quraisy. Nabi kan keturunan Quraisy. Lepas tu makcik, kami ni dah 3 hari tak makan ni. Kami nak minta ihsan makcik lah. Tu ihsan dia kata. Kami nak minta ihsan makcik lah.
bagilah apa-apa hak ada kat rumah makcik ni untuk kami mengisi perut kami. Maka makcik tu tunjuk, pergi tengok belakang tu, luar belakang tu rumah ada seekor kambing. Maka dia kata, perahlah susu kambing tu, kamu minumlah. Susu kambing seekor mana cukup 3 orang, hak tak makan 3 hari. Lepas tu 3 orang ni minta, makcik boleh tak kami sembelih kambing? Dahlah minum, minta pula. Mungkin terlalu lapar dan dibenarkan dah untuk meminta selepas 3 hari. Maksudnya kalau siapa dalam kelaparan, terlapar dalam masa 3 hari, lepas 3 hari dia boleh minta dah. Dia boleh minta dah. Maka dia kata, makcik boleh tak kita sembelih kambing? Makcik tu kata tanpa fikir apa-apa, dia kata okey sembelih lah, kamu kesian kat kamu. Dia pun makan, sembelih. Masa tu suami dia tak ada, pergi cari rezeki. Lepas tu makan, lepas siang makan, kambing 3 ekor habis. Orang Arab ni seekor kambing 3 ekor, seekor kambing tu 3 orang dia makan. Kambing kecil pula. Saya pergi umrah dulu, ingat kan, mula-mula pergi umrah tahun 2010 pergi umrah. Lepas tu pergi umrah, kawan lama duduk sana, dia nak ikram kita lah, nak ihsan kita. Dia angkat satu talam seekor kambing. Dalam kambing tu ada nasi lagi. Dia kata, makan Ustaz. Kita orang berempat, kita pun tengok kat kambing, manalah nak habis seekor kambing. Dia kata, Ustaz, orang Arab habis ni. Orang Arab tu dia makan lauk tu habis kan. Seekor kambing kecil aja. Kita 1/4 pun tak habis. Tak makan nasi sekali. Tak apa, dia kata, Ustaz makan saja. Saya nak muliakan Ustaz. Tetamu jangan datang, dia kata, muliakan. Lepas tu kami makanlah. Lebih hidup, lebih berkat dia kata. Okey. Maksudnya seekor kambing belum boleh makan 3 orang. Lepas tu lepas makan, dia pun minta izin balik. Maka sebelum balik, dia kata, makcik sekarang tak boleh nak bagi apa. Lepas tu minta ihsan makcik tu, tak ada apa sekarang, kosong, tangan kosong, tak nak bagi apa. Makcik, kalau makcik susah-susah nanti, makcik datanglah kat Madinah, kami akan balas budi ihsan makcik tadi. Ihsan makcik tu kami balaslah. Di sana baru boleh kami bagi. Sekarang tak boleh nak cakap apa, tak ada apa. Lepas tu dia pun pulang. Lepas pulang beberapa lama, suami dia pun pulang, maka suami dia pun balik. 3 orang ni pulang, suami balik. Masuk kat dapur, tengok kambing tak ada dah. Kat belakang pintu tak ada dah kambing. Dia kata, kambing kita ke mana? Tanya isteri dia. Dia kata ada 3 orang datang, dia lapar sangat, mula-mula nak minum susu. Lepas tu minta sembelih pula. Saya pun bagilah. Kita pun ada, mana kita ada kita bagilah. Kita pun tak ada juga, tapi buat masa tu ada kambing tu seekor, dia kata. Saya pun bagi. Dia kata, orang tak kenal pun kamu buat ihsan. Orang kita tak kenal pun bertahjir ke betul? Isteri dia kata, betul bang, kesian dia, tak ada apa lah. Saya tengok muka dia pun racam dah, bukan orang tipu ni. Maka beberapa bulan kemudian atau tahun kemudian, mereka ni berpindah ke Madinah. Sebab tak mampu lagi duduk padang pasir tu, nak susah, nak cari rezeki pun susah. Dipindah ke Madinah. Dan ibu tadi memungut najis-najis kambing untuk dijadikan baja pada pokok kurma. Jadi baja asli. Jadi semasa memungut tu, Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, salah seorang lah, Hasan atau Husain, tertengok kepada makcik tadi. Dia pun tegur, makcik kenal tak saya? Orang tua mana kenal orang muda? Sebab tu dari segi adab, kalau kita ajak adab anak-anak kita bagi tahu dia,
orang muda kena tegur orang tua. Sebab orang tua ni dia tak kenal lah orang muda. Sebab apa? Tengok sekali lagi mana ingat. Tengok sekali orang tua, tengok sekali orang muda tak ingat lah. Lepas tu kalau tengok pula beberapa tahun-tahun lepas tu lagi tak kenal. Lepas tu berubah pula dah muka, lagi tak kenal. Saya belajar, saya keluar daripada rumah saya, tak ada janggut lagi. Janggut sikit-sikit tak ada janggut lagi. Saya balik berjambak. Orang kampung tanya, kamu anak siapa? Tak kenal. Saya bagi saran. Soalnya tu, Pakcik, nama dia Abdul Rahman. Pakcik Man. Siapa ni? Tak kenal. Pergi tak ada janggut, balik berjanggut, mana kenal? Lepas tu saya kata, anak Hamzah, saya kata. Anak Hamzah. Hamzah ni, kalau kat kampung kita, orang tua panggil dia Pak Su. Orang yang sebaya dengan dia panggil Pak Su Hamzah. Tapi kalau budak-budak muda dia panggil Abang Hamzah. Bukan budak-muda panggil Pak Su. Hak tua panggil Pak Su. Hak muda panggil Abang. Jadi, saya kata saya anak Pak Su Hamzah lah. Dia kata kau tak kenal dia. Jadi, sebab itu dari segi adab, yang muda kena tegur yang tua. Sebab itu kita kena ajar ada anak-anak kita supaya tegur orang tua. Khususnya saudara mara, tak kenal dah. Sekarang sepupu pun dah jauh lah. Dulu sepupu macam adik-beradik Sebab kita duduk rumah nenek je, sepupu saya dengan sepupu saya tu, kakak-kakak sepupu saya tu macam adik-beradik Kadang-kadang jumpa saya sekarang ni, pegang janggut saya tadi, dia kata, Kak, saya dah tua lah. Dia kata kau budak lagi. Dia kata aku yang jaga kau. Kakak dah tua dah 70 tu. Tarik janggut saya macam-macam lah. Tarik janggut saya. Saya kata, Kak, saya ni dah tua dah 60 dah ni. Dekat 60 dah. Maksudnya kena rapat, sepupu-sepupu pun rapat. Apatah lagi adik-beradik memang rapat. Jadi sekarang dah jauh dah. Sebab tu Nabi kata silman qata, hubungkanlah silaturrahim dengan mereka telah putus silaturrahim dengan kamu. Lepas tu dia kata, makcik kenal tak saya? Dia kata, saya kenal makcik, saya tahu. Makcik ingat tak 3 orang yang makan kambing makcik? Suruh ingat lagi. Kita minta maaf lah, makcik tak ingat apa. Maka dia pun bawa makcik tu pergi ke rumah dia. Makcik, sekarang saya dah beritahu makcik dulu kan. Makcik datang Madinah, saya nak bayar balik ihsan makcik. Maka dia pun, Sayyidina Hasan pun balas budi makcik tu, ihsan makcik tu. Dia bagi berapa? 1000 ekor kambing. Bukan bagi sikit. Kita pegang 60 kambing tu rasa banyak lah. Orang Arab dia pegang ladang kambing itu ratus ribu. Sekarang masih ada kali kita pergi di Australia, New Zealand, kita pergi keluar di Australia, kita masuk ladang kambing, dipanggil padang rambut, ratus ribu kambing. Kalau nak bagi 1000 ekor tu tak ada apa. Kambing dia tu ratus ribu. Jadi Sayyidina Hasan bagi ke makcik tu untuk balas jasa ihsan dia 1000 ekor kambing. Dan bersama kambing tu pula bagi pula 1000 dinar. Sekarang 1 dinar 3,000 lebih lah. Kalau 1000 dinar 3 juta lah. Lepas tu kambing pula 1000 dah seekor, 1000 lebih dah seekor je. Nak buat akikah kita kata 1000 lah. 1000 kali 100, 1000 kali 1000 1 juta. Dirham, dinar tu dah 3 juta, 4 juta duit. Seekor kambing Allah balas dia 4 juta. 1000 dinar, 1000 ekor kambing. Maka kata Hasan, Cik, adik saya tak jumpa lagi tu. Dia pun nak bagi juga. Pergi rumah Husin, bawa pergi rumah Husin. Husin bagi sama banyak dengan abang dia bagi. 1000 kambing,
1000 dinar 4 juta pula. Apa juta? Kita nak sebut juta tu supaya tak suruh nampak banyak. 8,000, 4,000, 1,000 kambing, 1,000 dinar. Lepas tu hadis Husain saja, makcik jumpa dah sepupu kita lah, Abdullah bin Ja'far. Oh, tak jumpa lagi kata. Pergi pula rumah Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ni kaya lagi pada Hasan dan Husain. Harta dia banyak lagi, kaya lagi. Dia tanya makcik, dua beradik tu bagi berapa? Dua beradik tu kalau campur dua orang, dia bagi 2,000 ekor kambing, 2,000 dinar. Dua beradik tu bagi seorang 1,000. Okey, gini makcik, saya bagi sama banyak dengan dua beradik. Saya bagi 2,000 ekor kambing, 2,000 dinar kat makcik. Dapat berapa? 4,000 kambing, 4,000 dinar, 16 juta. Banyak bagi. Siap lagi Abdullah bin Ja'far kata, makcik, kalau makcik jumpa dengan saya tak bagi 2,000, saya bagi lebih lagi. Cuma saya bagi 2,000 tu saya meraihkan dua beradik tu, saya tak nak lebih. Saya bagi sama banyak dua beradik. Kalau makcik jumpa saya tak bagi 2,000 ni, saya bagi lebih lagi. Oh, orang dulu nak balik. Maka makcik tu buat balik 4,000 kambing, 4,000 dinar. Ada orang tolong bawa balik. Suami dia tengok, kau bawa balik bala apa? Oh, dia panggil bala. Kau ni bawa balik musibah apa? Apa musibah? 4,000 kambing, 4,000 dirham ni musibah nak letak mana kita? Rumah pun tak ada. Nak letak mana? Dia kata, bang, inilah balasan ihsan seekor kambing yang kita telah bagi makan kepada 3 tetamu. Itu ihsan. Maknanya bila kita buat ihsan, Allah kata in ahsantum li anfusikum. Bila kamu buat ihsan, sebenarnya kamu buat ihsan untuk dirimu. Bila kita buat ihsan pada diri kita, maka kita akan dapat pahala. Khair. Baru faham makna bahasa. Bahasa dia apa dia? Buat baik, melakukan sesuatu perbuatan dengan perkara, dengan amalan yang paling baik. Itulah barulah Jibril tanya, akhbirni anil ihsan. Baru nak faham. Jadi maka apa mengikut hadis ini, akhbirni anil ihsan, maksudnya khabarkanlah kepadaku ihsan. Tak, ihsan tak apa dia? Bagaimana nak buat perkara yang baik. Jadi khabarkanlah padaku bagaimana cara untuk melakukan sesuatu amal dengan cara terbaik. Terjemah ihsan tu saja tu. Itu terjemah ihsan tu. Bagaimana khabarkan kepadaku. Jadi tak perlu tanya dah apa itu ihsan. Jadi makna ihsan dia dah tahu dah dari segi bahasa. Maksudnya, maksud pertanyaan Jibril, ya Muhammad, beritahu pada saya macam mana saya nak buat satu pekerjaan tu dengan baik. Panjang. Ihsan tu makna dia panjang. Barulah Nabi jawab. Apa jawapan Nabi? An ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takum tarahu fa innahu yaraka. Beribadatlah kamu kepada Allah ka'anna. Saya tak terjemah pasal baru saya terjemah itu. Ka'annaka, seolah kamu melihatku. Wa in lam takum tara, jika sekiranya kamu tak mampu melihatku, fa innahu yaraka, maka hendaklah kamu sentiasa menggambarkan bahawa kamu sedang dilihat oleh aku. Kamu tak lihat aku pun tak apa, tapi aku tengok kau.
Jadi atas dua perkara tadilah, dua benda nak untuk ihsan ni kita ada dua perkara, iaitu ka'annaka tara, beribadat kepada Allah seolah kamu melihatnya. Ini kita panggil dia musyahadah. Musyahadah ni maksud apa dia? Orang hak buat, orang yang suruh dan orang yang melakukan, dua-dua saling tengok satu sama lain. Orang suruh nampak dia buat kerja ke tak. Orang buat kerja ni tahu orang yang suruh tu nampak dia. Itu dia panggil musyahadah. Beribadat kepada Allah seolah. Kenapa dia guna perkataan seolah? Itu kita akan terangkan. Seperti kamu, seolah seperti kamu melihatku. Maknanya jika kamu tidak dapat rasai bahawa kamu boleh melihat aku, tapi ingatlah bahawa aku sentiasa melihatmu di mana sahaja. Melalui apa? CCTV ya. Kita nak tengok CCTV ya. Jadi itu dia panggil muraqabah. Muraqabah ni apa dia? Dalam diri kita, kita kena rasa bahawa di mana sahaja kita berada dan kita sedang diperhatikan oleh Allah. Jadi sebab itu bila kita ada muraqabah, kita duduk mana pun kita tak buat perkara tak baik. Sebab kita tahu kita sedang di CCTV kan oleh Allah. Sekarang CCTV ada mana-mana ada. CCTV. Jadi kita dalam CCTV sekarang. Jadi kita dilihat dalam CCTV. Jadi perkara jadi dua benda. Dalam ihsan ni kita nak hadirkan musyahadah, atau kalau tak boleh musyahadah, kita hadirkan muraqabah. Boleh faham? Boleh kan? Okey. Jadi pada perkara yang terbaik ialah apabila kedua-dua perkara ini musyahadah dan muraqabah wujud di dalam perbuatan. Kedua-dua akan terhasil apabila apa? Bila kita terhasil. Hak nombor satu boleh tak boleh tengok dah. Hak nombor dua tu bila terhasil, bila kita mujahadah. Mujahadah nafsu kita, dan untuk kita dapat tu soal lagi kalau buat. Satu, mujahadah bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Kedua apa? Meninggalkan segala perkara haram. Jangan ada satu pun yang datang yang kita suap itu haram, yang kita pakai itu haram, yang kita pegang itu haram, yang kita bawa itu haram. Maksudnya kita kena bersih daripada haram, baru kita akan nampak barulah hati kita akan jernih, barulah hati kita akan berseri. Maka dengan jernih dan berseri hati kita tadi, maka kita dapat merasai bahawa Allah itu sentiasa melihat kita. Itulah ihsan. Itulah ihsan. Dan cuma kita bahaskan perkataan, ulama bahaskan perkataan ka'annaka tara. Nabi menyebut ka'annaka tara dengan menggunakan perbandingan. Tashbih itu maksudnya perbandingan. Kerana sememangnya di dunia ini tidak siapa boleh melihat Allah. Dan siapa boleh tengok Tuhan. Nabi-nabi hanya pendapat mengatakan di dunia ini Nabi boleh melihat Allah di malam Mi'raj. Itu satu pendapat. Tapi ada yang menafikan. Sayyidina Aisyah menafikan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menafikan. Cuma Sayyidina Abbas dalam tafsirnya
menyabitkan. Tengok, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada Mi'raj, Nabi cerita peristiwa yang Nabi lihat semasa Isra dan peristiwa yang Nabi lihat semasa Mi'raj. Dan semasa bertemu Allah, maka Nabi kata dia melihat Allah. Maka sahabat pun bertanya, "Har ra'aitallah?" Ya Rasulullah, "Har ra'aitallah?" Adakah Tuan melihat Allah dengan mata lendir? Dengan mata lendir yang Tuan ni, dengan mata Tuan ni dipanggil basar, dengan dapat lihat dengan basar. Sebab basar ialah mata lendir, basir ialah mata hati, basirah ialah yakin. Dua benda, tiga benda tu berbeza. Basar, basir, basirah. Basar tu tengok dengan mata, basirah nampak dengan hati. Gitu. Basir nampak dengan hati, dan basirah yakin. Jadi har ra'aitallah, Nabi kata nurun anna arahu, nurun anna arahu. Jadi dua bacaan, nuraniyun atau nurun anni. Nuraniyun, perkataan tu disatukan menjadi satu perkataan sahaja, nuraniyun, atau menjadi dua patah perkataan, nurun anni. Kerana bacaan itulah berbeza pendapat. Bila ditanya, "Hal ra'aitallah?" Ya Rasulullah, adakah Tuan melihat Allah? Maka Sayyidina Aisyah baca nurun anni, Sayyidina Abdullah bin Abbas baca nurun anni. Sebab bahasa Arab dulu tak ada baris, tak ada titik. Dia mari kat kita tak ada baris, tak ada titik. Lepas tu baru berubah. Kita tengok dalam Al-Quran dulu kan, 5 peringkat barulah kita boleh baca. Mula-mula tak ada baris, tak ada titik. Lepas tu letak titik sebagai baris. Lepas tu letak titik sebagai huruf. Lepas tu ada tanda. Lepas tu ada wakaf dan sebagainya. 5 peringkat mari kat kita, baru kita boleh baca Quran. Tu pun ramah tak boleh baca. Pasal tak mengaji, ramah tak boleh baca. Jadi bacaan dia apa dia? Aisyah baca. Sebab Aisyah berpendapat, Sayyidatuna Aisyah berpendapat dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berpendapat Nabi tidak melihat Allah di malam Mi'raj. Dia ada perselisihan pendapat. Perselisihan pendapat jalanlah, masing-masing ada pendapat masing-masing, masing-masing ada dalil masing-masing. Jadi dia baca dengan apa dia? Nurun anni arahu. Har ra'aitallah? Tuan tengok tak Allah? Maka Nabi kata nurun, Allah itu huwa, Allah itu huwa nurun, satu cahaya. Allah tu dia lebih daripada cahaya lagi. Bukan cahaya, lebih daripada cahaya. Tapi nak fahamkan kita tak tahu Allah tu cahaya. Allah itu satu zat yang bercahaya, bercahaya, mengalir. Inni arahu, macam manalah aku boleh lihat pada dia. Anni arahu, macam mana aku boleh lihat dia. Dia panggil anni itu istifham ingkari, soalan untuk menafikan. Istifham itu soalan ingkari, nak menafikan. Maksudnya tak tengoklah, Allah itu satu zat yang bercahaya, macam mana aku boleh lihat dia? Itu kata Aisyah dalam tafsir pada perkataan nurun anni. Abdullah bin Mas'ud dia baca nuraniyun. Satu perkataan, atau dua patah. Ini dua perkataan, satu perkataan, nuraniyun. Har ra'aitallah huwa nuraniyun.
Adakah kamu melihat Allah? Nuraniyun. Allah itu satu zat cahaya yang khusus. Itu dia memberi makna tanwin tadi. Cahaya yang khusus. Arahu. Aku tengok dia malam tu. Aku tengok dia. Dia ada dua pendapat kelas. Tapi tak apa. Tinggal pendapat kali Isra Mi'raj, kita bersama dengan pendapat Abdullah bin Abbas, iaitu Nabi melihat Allah di malam Mi'raj. Maksudnya boleh tengok Allah ni kat dunia ni seorang. Semasa sedar. Kalau semasa mimpi boleh, tak ada salah. Imam Ahmad kata, aku melihat Allah 99 kali dalam mimpi. Kamu tak boleh lihat masa sedar. Jadi ada pendapat kata boleh, ada pendapat kata tak boleh. Itulah pendapat yang membolehkan Abdullah bin Abbas, pendapat yang tidak membolehkan isteri Nabi sendiri, Aisyah. Dipanggil Aisyah. Aisyah menafikan. Aisyah kata apa? Kalau siapa sebut Nabi jumpa Tuhan malam tu, berdiri bulu roma tu, maksudnya dok lah. Aisyah mentakyidkan lagi pendapat dia. So dia tak setuju Nabi melihat Allah. Cuma Aisyah kata Nabi melihat Jibril malam itu dengan wajahnya yang asli. Itu aja. Jadi okey di situ. Mana kat dunia ni tak ada siapa boleh tengok. Sebab apa? Ini saya bawa dalam satu ayat. Bila Nabi Musa nak minta lihat Allah. Ini ayatnya. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qad lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanaha fasawfa tarani. Dan ketika Nabi Musa datang pada waktu yang telah dijanjikan, Allah panggil Musa di wadi tua yang telah ditetapkan itu, dan Tuhannya berkata dengannya. Allah Ta'ala berbicara dengannya. Macam mana Allah berbicara dengannya? Allah saja yang tahu, kita tak tahu. Allah saja boleh tahu. Kalau kita ketimi kata Allah saja yang beritahu, Allah sahaja yang mengetahui. Jadi Allah berbicara dengan Nabi Musa. Tuhan berkata dengannya. Maka Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku Zatmu yang maha suci. Nabi Musa dah tengok. Allah jawab kata apa? Supaya Musa kata apa? Supaya aku dapat melihat. Maka Allah berfirman, engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihat. Bukan tak boleh lihat, tak sanggup nak tengok. Tak sanggup nak tengok sebab zat Allah tu bercahaya, tengok buta. Sebab itulah Allah kata kepada Nabi Musa, kau minta nak tengok. Sebenarnya bukan aku tak bagi, kau tak boleh tengok, kau tak sanggup, kamu tak mampu untuk melihatnya. Maka Allah berfirman, nak juga tak apa, engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihatku. Kau tak boleh tengok, bukan tak boleh tengok, bukan aku tak bagi, kau tak sanggup, kamu tak mampu, tak sanggup dan tak mampu. Tetapi pandanglah ke gunung. Tengok, kalau kamu boleh pandang kat gunung tadi, maka kalau ia tetap berada di tempatnya, bila Allah tajallikan zatnya, Allah tajallikan bukan zatnya, nur dia, Allah tajallikan nur dia di Bukit Tursina. Bukit itu hancur, tempat tajalli nur tadi hancur. Nescaya jika, tapi pandanglah ke gunung itu, maka kalau ia gunung tadi tetap tak hancur, berada di tempatnya setelah Allah tajallikan nurnya, nescaya engkau dapat melihat. Kalau kamu tengok bukit itu tak ada apa, duduk tempat tu aja, setelah nur tadi Allah tajallikan, berkemungkinan kamu boleh melihat.
bila tajalli hancur ke. Nabi Musa pengsan. Allah gerakkan Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, dalam ayat yang lain. Sebab tu kalau siapa pengsan, ini perubatan Islam. Kalau siapa pengsan, bacalah ayat ni, wa kallamallahu Musa taklima. Macam mana cara dia? Lama pagi kafir, ambil air Zam-Zam, ambil tisu basah, ambil tisu, celup dalam air itu. Maka pada air Zam-Zam tu baca Bismillahirrahmanirrahim, selawat 3 kali. Lepas tu wa kallamallahu Musa taklima 7 kali. Lepas tu akhir dengan selawat. Jangan ambil air Zam-Zam, dalam botol, dalam mangkuk, baca Bismillah sekali, lepas tu selawat 3 kali. Lepas tu baca ayat ni, wa kallamallahu Musa taklima. Tuan guru kami beritahu. Dan selawat 3 kali. Ambil kapas, putih kapas tu, tak kisahlah, ambil kapas, celup dalam. Lepas tu letak di mulut dia atau di mata dia. Tak boleh. Basahkan mulut, basahkan mata. InsyaAllah sedap. InsyaAllah sedap. Oh, pengsan lama malam pun sudah. Sekali. Apa dia? Air Zam-Zam. Tak ada air Zam-Zam pun tak apa. Tapi sebaiknya Zam-Zam. Sekali saya mengajar di madrasah anak murid saya. Tengah-tengah habis mengajar lepas maghrib. Satu orang budak pengsan. Pengsan dia pengsan. Itu Ustaz. Pengsan. Dia beritahu anak murid saya. Anak murid dia tu beritahu anak murid saya lah. Dia muda situ. Itu Ustaz, kawan kita pengsan. Saya kata baru belajar tadi. Nak amal kan? Nak amal lah. Kata air Zam-Zam tak ada Ustaz. Bawa air. Saya kata kamu baca. Saya beritahu anak murid saya baca. Dia pun baca Bismillah, selawat 3 kali. Pakai nama Allah Musa 3 kali, 7 kali. Lepas tu selawat. Lepas tu dia ambil air, dia pun letak atas budak tu. Terus sedap. Ajaib. Allah Ta'ala punya kalimah, Allah punya Quran. Perkataan Allah, kalamullah ada kesan. Ada kafiyat tu. Okey. Jadi Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, kamu tak boleh tengok aku. Kalau rasa nak tengok juga, nanti aku tajallikan nur aku pada bukit ni, tempat tu. Bila bukit tu berada di tempat dia, tak pecah, tak hancur. Masa tu kau boleh tengok. Tajalli tu bukit hancur, musuh pengsan. Sebab tak ada siapa boleh melihat Allah. Sebab tu Nabi kata ka'anna, kaf tasbih, ka'annaka tara, seolah-olah seperti engkau melihatku. Sebenarnya tak tengok pun, tak boleh tengok pun. Gitu. Jadi tapi tingkat kedua tu bolehlah. Di dunia ini tiada siapa yang dapat melihat Allah. Tetapi akhirat ialah orang beriman akan melihat Allah dalam syurga. Wujuhum yawma izin nadhirah, nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat, muka orang-orang beriman berseri-seri setelah melihat Tuhan mereka. Dalam hadis nanti kita akan belajar dalam bab syurga nanti. Itu apa tu ingat?
dalam miskat kita. Sebab tu kadang-kadang boleh baca seorang-seorang. Kalau ada tu tak semesti tunggu saya mengajar juga. Kena ada, boleh buat bahan baca seorang-seorang. Jilid Sifatil Jannah. Sifatil Jannah ni insya-Allah akan keluar nanti dalam jilid 10 dan 11. Benda tu dalam jilid 10 nanti. Jilid 10 dan 11 dah siap. Saya dah pergi cetak dalam 2 bulan lagi siap lah cetak. Sekarang ada sampai jilid 9. Jadi Allahu Akbar. Jadi bila penduduk syurga akan dibawa, penduduk syurga ni dia berbeza-beza tempat, tapi akan dibawa ke Jannatul Adn. Jannatul Adn, syurga Adn. Bila nak melihat Allah, maka semua penduduk syurga akan dibawa di Jannatul Adn. Dan masing-masing berada di atas tempat masing-masing mengikut amal. Dia macam astaqah lah, tempat sit lah, macam-macam duduk tak ada sit, duduk nak tengok sesuatu dan masing-masing duduk mengikut amal masing-masing. Hak elok, tempat baik hak kurang sikit. Tapi dalam syurga ni dia tak akan rasa kecil hati. Kalau orang tu kereta dia besar, kita kereta kecil, terasa hati. Walaupun tak kata tapi terasa lah. Oh sedapnya kereta dia, kereta kita tak sedap, terasa hati. Dalam syurga tak ada, dalam perasaan sedih tak ada. Tak ada sikit pun perasaan sedih. Semua happy aja. Semua seronok aja, tak ada dah. Akhirat ni, syurga ni tempat ambil hasil lah. Bila tempat ambil hasil, tak ada sedih, tak suka lah. Senyum belakang, ketawa belakang, gembira belakang di syurga nanti. Jadi maka masing-masing duduk atas tempat masing-masing. Jadi ulama kata apa? Macam mana mereka tak merasa sedih walaupun dia tempat yang kecil? Tak, masing-masing menganggap tempat dia lah paling istimewa. Maksudnya itu bahasa kita kata tu qanaah. Hidup qanaah, hidup berpada dengan apa yang Allah beri. Qanaah, bersyukur. Rasa tu Allah bagi tu, hak kita tu hebat dah. Sebab apa? Orang kaya yang orang miskin yang qanaah, sebab tu dia lah orang kaya. Tapi kalau orang kaya tak ada sifat qanaah, tidak sifat mencukupi, maka dia tak akan bersabar. Dia akan bersedih walaupun dia lebih banyak, tapi hati tak tenang sebab nak tambah lagi. Tapi kalau orang tak sikit, hati tenang. Dia panggil qanaah. Bila dunia ni. Jadi dalam syurga nanti setiap orang hati mereka ni qanaah, dan mereka menganggap bahawa tempat mereka lah yang paling baik walaupun duduk kelas ketiga. Ada lagi kelas 1, ada lagi kelas 2, ada lagi premium, ada lagi premium. Kita duduk kelas bawah sekalipun, kita rasa italah yang paling hebat. Sebab dalam syurga tak akan rasa kecewa dan sedih. Masing-masing kata dia lah hebat. Maka kata melihat dengan basar mata. Semua tengok dengan mata, tapi tak nampak. Mata tak boleh tengok. Nampak dengan basir mata hati. Lihat dengan mata, nampak dengan basir. Lihat dengan basar, nampak dengan basir, baru basirah. Tengok dengan mata kasar, nampak dengan mata hati. Sebab tu kita kata, engkau ni buta mata hati. Orang kata, tak nampak kebaikan tu, kita kata, engkau ni buta sungguh mata hati. Mata hati itulah basir. Mata ni lah basar. Dia tak ada ya. Itu basar, basar. Ini basar, yara, basir. Atau dan bila ada basar, lihat dengan basar,
nampak dengan basir baru basirah. Basar ya raha basirah, yakin. Yakinlah, tengoklah. Ain tu yakin. Boleh tak? Jadi dalam syurga saja, kat dunia tak ada siapa boleh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Nabi bersabda, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhanmu seperti kamu melihat bulan purnama. Hadis riwayat Bukhari. Yakni, apa maksud bulan purnama? Tak perlu bersesak-sesak sebagaimana kita melihat bulan purnama. Itu kat dunia ni ramai mana pun boleh tengok. Bila tengok atas tak nampak tu sebab orang halang. Dia tengok atas tak ada siapa halang. Boleh melihat seperti mana kita melihat bulan purnama. Maka Allah Ta'ala berfirman lagi, idrak. Idrak ni sesuatu gambaran di dalam otak. Itu maksudnya idrak, sesuatu gambaran di dalam otak. Dipanggil tasawwur, benda yang kita boleh imajinasi dengan otak. Itulah ilmu. Ilmu apa dia? Idrak, sesuatu yang kita idrak iz'anan, dengan yakin. Jadi idrak ni benda yang kita lihat, benda yang mana diidrak, yang diimajinasikan di dalam otak. Itu idrak. Dia tak ada luar. Dia ada 5 panca indera luar. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan. Ini dipanggil 5 panca indera. Hawasul khamsah berarti. Hawasul khamsah ni kita boleh rasa atau kita boleh dengar dengan di alam nyata. Iaitu tangan untuk sentuh, telinga untuk dengar, mata untuk lihat, lidah untuk rasa, hidung untuk bau. Dipanggil 5 panca indera zahir. 5 panca indera zahir, iaitu mata, basir, mata, sami dengar, lamasah sentuh, syamah bau, zaiqah rasa. Itu 5 panca indera. Idrak ni dia tak duduk dalam panca indera luar dan kepala. Hari ni agak bukan susah, kena fikir sikit je. Itu maksud idrak dalam kepala. Dia duduk dalam kepala. Itulah idrak ni. Bawa nak faham ayat ni. Sebab tu saya suruh faham ayat ni. La tudrikuhul absar, la tudrikuhul absar, wa huwa yudrikul absar, wa huwal latiful khabir. Ia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata. Idrak ni dia tak boleh tengok dengan mata. Sebab idrak ni dia tengok dalam kepala. Benda duduk dalam kepala. Dalam kepala ni dia nampak. Tak. Nampak kan? Idrak ni benda dalam kepala. Kita imajinasikan. Walaupun tak nampak, kita boleh nampak dalam kepala. Kepala kita mengimajinasikan idrak. Okey. Bila imajinasikan, maka dia letak luar. Bila kita imajinasi dalam kepala, dia boleh letak kat luar. Naga. Pernah cuba tak? Naga. Pernah cuba?
Tapi orang dah buat gambaran naga. Kerana dia letak dalam kepala gambaran naga. Lepas tu dia wujudkan kat luar. Hak wujud tu pun tak ada. Dia wujudkan sahaja je. Orang Melayu, naga dia macam ular. Orang Cina, naga dia macam ular. Ada kepala macam singa. Tu api. Mak Saleh, naga dia boleh terbang. Bukan macam ular. Macam binatang. Tengok cerita naga kan. Macam binatang. Ada kaki, ada ekor, boleh terbang. Ada api juga. So imajinasi tu, hak duk dalam kepala tu, dia keluarkan kat luar. Dia mau mari keluar, baru kita boleh tengok. Tapi benda tu bukan realiti. Cerita je lah. Naga di Tasik Cini ada. Dia tak ada imajinasi, dia cuma satu bentuk imajinasi saja. Tetapi apa yang diimajinasikan itu, maka dilihat pada luar, digambarkan di luar. Itu kita panggil dia idrak. Ya kan? Pas bayang jenazah ni bila? Jenazah kan bila? Lepas solat. Lepas solat. Sekarang nanti malam persen dia diimajinasikan oleh idrak oleh imajinasi. Sebab tu la tudriku, kau tak boleh imajinasi. Kau tak boleh imajinasi. Tuhan dia tak boleh diimajinasikan. Sebab tu dia tak boleh keluarkan kat luar. Penyembah-penyembah selain daripada Tuhan, dia imajinasikan Tuhan tadi. Dia idrakkan Tuhan dalam kepala. Lepas tu dia pun buat gambar. Dia buat patung. So patung tu dia kata atuk dia. Cina kata atuk dia. Tuhan dia lah. India pun dia imajinasikan Tuhan dia. Tuhan Ganesh. Tuhan Ganesh berala gajah. Tuhan dia macam hidung belala gajah. So dia idrak dulu. So dia lepas idrak, dia akan keluarkan gambaran imajinasi tadi. La tudrikuhul absar. Allah itu satu zat yang mana tidak siapa boleh imajinasikan. Tak boleh nak absar. Maksudnya absar tu dia keluarkan luar supaya boleh lihat di depan mata. La tudrikuhul absar. Allah itu satu zat yang mana ia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata. Selepas idrak digambarkan kat luar, tak boleh. Dia satu benda yang tak boleh nak diidrak. Itu makna idrak tu. Faham idrak? Sebab itu perkataan idrak itu pun kita terjemah imajinasi saja. Itu pun tak berapa tepat. Tapi kalau idrak dalam bahasa Arab, satu gambaran yang berada di dalam kepala. Dia tak ada luar. Dan dia tidak boleh dikiaskan dengan 5 panca indera. 5 panca indera ni tak boleh nak tengok. Mata tak boleh nak tengok sebab mata boleh melihat. Itu benda zahir. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan. Itu panca indera luar. Dipanggil hawas khamsah. 5 panca indera luar. Hawas tu khamsah. 5 panca indera besar. 5 panca indera yang besar, hawa tu khamsah. Sebab itu betul Allah kata dalam firman dia surah An'am ayat 103. Sebab nak bagi tahu di dunia ini Nabi kata ka'annaka tara, seolah kamu melihatnya. Sebenarnya kamu tak boleh tengok dia.
Hanya seorang saja boleh tengok dalam dunia ni, Nabi saja. Itu pun dinafikan oleh Aisyah dan Abdullah bin Mas'ud. Cuma Abdullah bin Abbas mensabitkan daripada perkataan Nuraniyun atau Nurun Amin. Dua-dua je, dia baca dua patah perkataan atau dia baca satu patah perkataan. Dua-dua sekali. Jadi ia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata, sedangkan huwa Allah itu yudrikul absar, boleh tengok semua. Allah itu dapat melihat, bukan melihat cuma ditubuh perkataan melihat, tapi tafsir dia mengetahui segala hakikat, mengetahui segala hakikat dan segala hakikat, mengetahui hakikat segala penglihatan mata, dan dialah yang maha latif, yang maha halus melayani kerana hamba-Nya. Layan dia, Musa nak tengok boleh layan. Allah Ta'ala ni, dia layan kita dengan kerana kita. Itulah sifat latif. Allah ini melayan hamba-Nya dengan sifat latif, macam-macam kerana Allah layan kita. Hitung macam-macam kerana. 1000 orang, 1000 kerana. Anak kita 5 orang, 5 kerana. Ni bilion manusia. Bilion manusia. Allah itu latif melayani hamba-Nya walaupun dengan lemah lembut. Latif itu lemah lembut, tapi yang ada masalah, yang banyak kerana. Allah Ta'ala layan kita walaupun kita banyak kerana. Allah tetap melayan kita sebagai hamba. Kerana Allah panggil, ni dosa engkau kan ni? Mana dosa itu? Manusia boleh ingkar. Ya Allah, mana ada dosa? Allah panggil di sebalik tabir di hari kiamat. Mana ada dosa? Okey. Kita solat dulu. Makcik nak sembahyang pun boleh kat belakang.
Ya, kita sambung balik. Jadi mata tak boleh idrak. Mata tak boleh idrak. Maksud nak melihat tak boleh. Daripada salah satu daripada hawasil khamsah. Mata tak boleh lihat. Dan dia tak boleh nak idrak ni satu imajinasi. So Allah tak ada satu zat yang mana kita tak boleh imajinasi pun. Tak boleh letak dalam kepala. Kita kena yakin dan percaya dan beriman. Tak ada siapa boleh. Tapi di hari kiamat nanti boleh tengok. Dalam syurga lah akan dapat lihat. Jika seorang itu dapat melihat Allah, maka dia akan beribadat dengan cara yang terbaik. Tetapi keadaan ini boleh terhasil dengan mujahadah. Mujahadah pun bukan tengok mujahadah nafsu tu untuk kita menghasilkan kepada kekhusyukan saja. Seorang kita apabila seorang ketua melihat orang bawahannya melakukan pekerjaan, maka segala pekerjaan orang itu akan menjadi pekerjaan yang terbaik. Jika tidak mendapat kedua-dua keadaan ini, maka sekurang-kurangnya kita dapat sampai kepada makam muraqabah. Perkara yang dirasai dengan muraqabah tak sama dengan dirasai dengan mujahadah. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidaklah ia mengetahui bahawa sesungguhnya dia tu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah itu melihat segala perbuatan dan membalasnya. Maksudnya melihat tu, maksudnya dia melihat Allah Ta'ala tu sesungguhnya Allah. Dia tidaklah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah itu melihat. Melihat tu maksud di situ iaitu amal perbuatan kita dan membalasinya. Sekurang-kurangnya muraqabah itu perlu ada. Kita kena rasa bahawa kita sedang sentiasa dilihat olehnya. Itulah ihsan. Ihsan apa dia? Melakukan sesuatu perbuatan yang baik, maka macam mana nak rasa baik, nak rasa menjadi satu benda itu kualiti, beribadat ta'budallah ka'annaka tara, beribadat kepada Allah seolah melihatnya. Kalau tidak, kena rasa bahawa kita sentiasa dilihat oleh. So ihsan ni, mana kita nak wujudkan ihsan ta'budallah? Bagaimana untuk wujudkan ihsan dalam ibadat pula? Dalam ibadat kita macam mana nak jadikan dia ihsan? Sebenarnya untuk sampai sifat ihsan, kita kena latih dalam ibadat itu ihsan. Contohnya dalam bersolat, kita solat dengan tawajuh, memberi perhatian yang sepenuhnya. Apa maksud tawajuh? Apa maksud tawajuh? Maksudnya alla yahdura ghairu ma huwa fih wa in ta'allaqa bil akhirah. Itu khusyuk nama dia. Tawajuh tu menghasilkan khusyuk. Apa itu khusyuk? Alla yahdura ghairu ma huwa fih, alla yahdura fihi ghairu ma huwa fih wa in ta'allaqa bil akhirah. Ini sebenarnya ada dalam diri dua, saya dah ta'rifkan. Sebenarnya di situ tu ta'rif khusyuk dan tawajuh tadi. Alla yahdura, daripada nazara, alla yahdura fihi, tidak menghadir, hadir, alla yahdura, hadir, tidak menghadirkan fihi, dalam hatinya, ghairu ma huwa fihi, sebagaimana ghairu, selain daripada perkara yang dilakukan. Wa in ta'allaqa bil akhirah, sekiranya dia menghadirkan akhirat, itu juga tidak dinamakan khusyuk. Khusyuknya apa? Kita hadir apa kita baca. Kita hadir sekurang-kurang khusyuk tu, kita hadir, kita tengah baca tu, kita hadirkan bacaan tu, atau kita hadirkan terjemahan tu.
Bukan kita semayang Allahu Akbar, pejam mata, lepas tu ingat akhirat. Nangis ingat akhirat. Itu tak khusyuk. Nama dia tu salah. Khusyuk tu alla yahduru hadir, tidak menghadirkan fihi dalam hatinya ghairu selain ma huwa fi, apa yang sedang dibaca. Wa in ta'allaqa bil akhirah, sekiranya dia menghadirkan akhirat, itu tidak dinamakan khusyuk. Hadis akhirat pun tak boleh juga. Hadis yang kita baca tu, faham yang kita baca tu, itu maksud dia tawajuh dan khusyuk. Jadi kita tawajuh ni kita khusyuk lah, kita hadirkan, dan apa yang kita hadir tu kita beri perhatian. Beri perhatian apabila apa perhatian yang kita beri dalam sembahyang itu. Bila kita takbir, maka kalau kita baca takbir Allah, kita hadirkan Allahu Akbar, Maha besar Allahu Akbar. Gitu. Lepas tu kita pun baca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Maka kita hadirkan maknanya kita baca. Semasa dia membaca, seorang tadi membaca doa tadi, seolah-olah dia memperdengarkan. Kita baca ni macam kita memperdengarkan pada Allah lah. Sebab Allah tu maha melihat kita. Jadi kan, Allah tu maha melihat kita. Macam kita memperdengarkan kepada Allah. Maka dengan cara ini lazat akan dapat dirasai Allah. Seronoknya perlu dengar sikit. Macam kita lah guru, kita kata baca Fatihah sikit, kita pun dengar pada tu guru tu kata okey, lulus tu, betul tu makhraj dia tu, Masya Allah, tajwid dia tu, makhraj dia betul tu. Kita seronok tak? Seronok, nikmat Allah. Belajar selama ni berapa bulan tahu betul. Macam tu. Jadi kita rasa lazat. Seterusnya kita membaca ta'awuz, a'udzubillah, atau kita baca Fatihah. Hendaklah kita gambarkan bahawa perkara yang paling penting bagi kita dalam sembahyang tadi ialah bagaimana untuk mengikuti jalan mereka yang diberi nikmat, siratal ladzina an'amta alaihim, dan mengikuti nikmat dan mengikuti petunjuk jalan zat yang memberi nikmat kepada kita. Seolah-olah kita sedang berbicara dan bermunajat dengan Allah. Sekarang barulah kita akan dapat merasai betapa nikmat dan lazatnya solat itu. Baru hari ni sabda Nabi ni, ju'ila qurratu aini fis salat. Kesejukan mataku terletak dalam solat. Apa sejuk mata pula? Qurrah, dia ada dua perkataan, qarrah atau qurrah. Qurratu ni dia daripada dua benda, hasil dia daripada bahasa Arab dua. Qarrah, qurrah. Qurrah ni daripada qarrah atau qurrah. Daripada qarrah atau qurrah. Qarrah apa maksud dia? Sejuk tadi apa maksud dia? Sejuk mata. Sejuk mata. Qurrah, bila kita baca qarrah, qarrah tu tenang. Solat itu menenangkan kita. Qurratu aini, tenang, sejuk mata. Orang tua kata, Allah, sejuknya perut ibu mengandung. Kalau anak-anak soleh kita tengok budak-budak bagus-bagus ngaji Quran, sejuknya perut hak mengandungkan dia tu. Sejuk apa perutnya? Itu istilah. Sejuknya perut dia. Sejuk perut ibu yang mengandung tu. Anak bagus, sejuk perut ibu. Itu dari segi maknanya kata-kata yang tak tahu kan ibu dia masa mengandung tu bubuh air, taruh air batu.
tenang, mengandungkan dia tu tenang. Qurrah. Qarra tu maknanya qarra tu tegak. Tegak. Qurra tu sejuk. Qarra tu tetap. Tak bergancok. Qurra sejuk. Tu qurra tu ini. Qurra tu ini kalau qurrah daripada qurra sejuk mata. Qarra tetap teguh. Gitu. Bisa qarrara. Bisa qarrara dalam peribahasa Arabnya. Bisa qarrara qarrara. Bila kita ulang qarrara, maka dia akan jadi tetap, teguh, tak bergancok. Begitu. Jadi kita terjemah satu saja di sini. Sejuk pandangan mataku. Nabi kata, jadikanlah Allah Ta'ala jadi qurratu aini fi shalah. Sejukkan mataku. Allah telah jadikan. Maksudnya kesejukan mataku terletak dalam solat. Tenang. Dalam solat tu tenang saja. Sejuk tu maksudnya tenang. Yang mendamaikan. Solat itu mendamaikan. Orang munafik solat dia dengan keluh kesah. Solat dia dengan keluh kesah. Dan satu lagi qarra ni tenang, tetap, tak berganjok. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kena panah. Lepas tu nak cabut anak panah sakit. Lepas tu orang kata nanti dia semayang lah, kita cabut anak panah. Lepas semayang Sayyidina Ali pun bagi salam. Sayyidina Ali tanya, kenapa berkumpul ramai-ramai ni nak buang panah kat paha aku kah? Dia kata, Tuan, panah dah buang. Masa tuan solat tadi. Maknanya sembahyang tu bius dia. Tak payah makan bius. Sembahyang tu dah bius dah. Kita kan kalau nak operasi kena bius dulu. Sembahyang tu qarra, bius dia. Sembahyang tu bius dia. Qarra. Tetap dia, tak rasa apa. Sejuk dan tetap. Orang boleh tarik tak sedar apa. Sembahyang tu bius. Kita kan potong banyak-banyak tu tak sakit. Lepas tu habis bius kan. Melaut tak sakit. Sembahyang tu bius. Gitu. Allahu Akbar. Sayyidina Ali. Masalahnya sekurang-kurangnya sekarang tengok masalah sekarang tawajuh kita, perhatian kita tak wujud dalam solat kita. Oleh itu nak timbulkan wujud dalam solat ni, kita latih dia dalam berzikir. Kita latih dia. Kalau dakwah tu dia kata 300 pagi, 300 petang. 300 tu apa? 100 tasbih, 100 selawat, 100 istighfar. Bila tasbih subhanallah, masa kata subhanallah, idrakkan dalam hati. Idrakkan subhanallah, maha suci Allah, hadirkan dalam kepala. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada yang layak disembah melainkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah. Hadirkan. Lama-lama rasa manis. Bukan tak boleh masuk berjalan, bukan tasbih sikit. Tak. Kena spend the time. Kena bagi masa. Menghadap kiblat, berwudu, menghadap kiblat, duduk dalam tahiyat atau duduk sopan bersela ke, duduk baik-baik menghadap kiblat. Ada wudu, kosongkan fikiran. Jangan fikir dunia. Hanya pada tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha
Dia dah tahu kosong dunia ni, tak ingat apa. Orang zikir tak ingat apa, kosong dunia ni. Nikmat. Sebab tu Allah kata wala zikrullahi akbar. Baru mari wala zikrullahi akbar tu. Dan sesungguhnya zikrullah tadi, subhanallah walhamdulillah, selawat tu. Allah, bila kita selawat, kita ingat nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita. Selawat, kita ingat ihsan Nabi pula, ihsan Nabi pada kita, macam mana doa Nabi, macam mana Nabi setiap waktu ingat kita. Selawat. Jadi zikrullah besarlah, luahlah. Zikrullah itu merupakan satu nikmat yang sangat besar. Baru tahu zikrullah tu nikmat. Nikmat sungguh lah. Kosong habis dunia ni, tak ada apa pun. Oh, tak ada, kosong. Oh, gitu. Dan istighfar, astagfirullahalazim, ya Allah, ghafara, memohon keampunan. Astaghfirullahalazim, ya Allah, aku mohon keampunan daripada segala dosa. Astagfirullah. Kemudian kita beristighfar dan bertaubat. Istighfar kita ucap, taubat ni kita menyesali perbuatan yang kita telah buat. Kita berjanji tak akan buat lagi. Kita berjanji tak akan ulang lagi. Dan kita berazam. 3. Beristighfar, menyesali, lepas tu berjanji tak nak ulang lagi, dan berazam akan datang tak buat lagi. 3. Itu ialah taubat dengan Tuhan lah. Kalau dengan hamba kena tambah besar lagi, kena pergi minta maaf, kena bayar hutang. Itu kena bayar, tak boleh tak terlepas. Kena minta maaf juga dengan manusia. Tak apalah, tunggu hari raya lah. Nak mari hari raya pula ni, bayar haji, minta maaf pula lah. Kalau tak mampu hari lain lagi. Jadi kebiasaan insan manusia ni, dia akan ingat apa hak baik. Betul tak? Kita tak ingat apa salah kita. Kita ingat hak baik. Oh, kalau hak baik seronok kita ingat. Jadi dia akan mengingati kebaikan dia. Kalau nak keluar 4 bulan, keluar 3 hari, keluar 10 hari, Masya Allah, puasa tahun ni, Masya Allah cukup. Puasa tahun ni 10 akhir Ramadan, umrah lagi, ingat baik. Tapi masa puasa tu ingat tak berapa kali mengumpat? Tak ingat. Itu jangan tanya, tak ingat. Berapa kali mengumpat jangan tanya, tak ingat. Jadi manusia ni dia suka ingat hak baik. Hak dosa dia tak ingat. Hak dosa dia tak ingat. Jadi semasa kita beristighfar, imajinasikan, idrakkan, buat masuk dalam kepala balik. Tu boleh pakai idrak tu mudah dah sekarang dah faham dah idrak. Lepas tu masa kita beristighfar, kita idrakkan, ya Allah, kita kenangkan balik dosa kita. Ya Allah, tiada siapa yang boleh mengampun. Cuma kita tak boleh lah beritahu dosa kita, salah kita kat orang lain. Sama sekarang bila dah hijrah, panggil buat apa tu? Panggil buat penghijrahan. Artis hijrah beritahu apa dia salah dulu. Saya ada dah. Allah dah lupa. Allah dah maaf. Allah kita ingat. Allah suruh kita lupakan semua. Tak payah sebut depan Allah. Buat benda tak baik, tak payah sebut. Jangan sebut kita punya aib. Allah dah sembunyi dah aib kita. Lepas tu dia cerita ke orang. Buat hal nak cerita ke orang? Kita dah baik. Tak. Kita beristighfar. Depan Allah tak apa. Ceritalah segala-galanya. Allah buat dia ni, tak kau buat dia ni. Apa dosa dia? Allah tahu. Tak apa kita cerita kat dia. Begitu. Allahu Akbar. Jadi balik berapa banyak, sebanyak mana perintah yang dilanggar, semuanya kita tak ingat. Oleh itu semasa kita beristighfar, kita lupakan kebaikan yang kita buat dan kita ingat dosa kita. Kerana apa?
Kalau kita ada 1000 dosa, 1000 dosa kita ada, 999 dosa Allah dah maaf dah. Sedosa lagi Allah tak maaf. Kalau Allah tak maaf, maka sudah cukup Allah nak hantar kita dalam neraka. Tak semesti dosa banyak masuk neraka. Dosa sikit boleh masuk neraka. Seorang Nabi kata, seorang wanita abidah beribadat di zaman dahulu, zaman Bani Israel. Dia mengurungi kucing, dia kurung kucing dia, tak bagi keluar bilik, mati kelaparan. Maka dengan sebab itu dia masuk neraka. Tapi tak kekal lah orang beriman, tapi kena masuk neraka juga, kena terai juga. Sebab apa? So je buat salahnya. Jadi sebab itu salah. Sebab itu bagi orang mukmin, dia melihat dosa itu seperti gunung yang nak jatuh atas kepala. Wah, tengok jatuh dosa tu, dia tengok satu dosa macam gunung dekat atas kepala. Itu. Tapi bagi orang munafik atau orang yang lemah imannya, melihat dosa tu macam apa? Lalat hinggap di hidung dia. Mari, lalat lari. Duduk pula, lari lalat. Ingat tu. Tapi orang mukmin dia ingat dosa macam gunung nak jatuh atas kepala. Nak binasa dah saya. Begitu. Jadi kita lupa kebaikan kita, masa tu kita lupakan hak kita buat baik, kita ingat dosa dan kita beristighfar. Macam mana doa Sayyidina Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli faghfirli indak. Sesungguhnya keampunan di sisimu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang besar. Faghfirli indak, keampunan itu di sisimu. Ampun, boleh ampun kita Allah Ta'ala. Ya Allah, hakikatan kita rasakan perkara ini dalam hati kita. Sekarang kita rasa dalam hati kita. Sekarang kita hanya zikir lidah saja, tidak lagi zikir hati. Dalam solat kita tak masih lagi, kita tak dapat beri penumpuan. Jangan kita beri perhatian terhadap apa yang berlaku semasa kita tunaikan zikir. Perhatian kita hanya kepada Allah. Barulah tawajuh ini akan wujud dan perbuatan kita, dan kita lakukan zikir dengan cinta. Seronok nak buat zikir. Untuk betulkan zikir, maka kita perlu seorang itu tinggalkan keperluan seorang yang tertinggal zikirnya. Maka dia perlu mengislah dirinya. Kalau kita terlupa nak berzikir, kita islah diri kita. Jika sebab makan tadilah aku terlepas berzikir, hari ni jangan makan. Sebab makan tadilah, masa makan kita ambil masa hak makan tu, sepatutnya kita makan, kita ganti tempat berzikir. Kita gini, tempatnya kita ganti. Bila tempat berzikir tak apalah, ganti tak apa. Tempat makan tak apa, kita lewatkan sikit, boleh lagi. Zikir tak boleh, kita biar lepas. Kita gunakan untuk berzikir sebagai bentuk penderaan pada diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha katsira. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Hasil daripada usaha di atas, maka kesan-kesan tumpuan tawajuh kita ini akan dapat, kita tidak, kesan-kesan tawajuh ini akan kita dapati di mana-mana sahaja, sehingga pada waktu belajar maupun pada waktu makan, yakni dalam setiap keadaan sebagaimana Allah berfirman. Dia kena baca cara saya baca baru boleh hayati. Kalau baca tak ada hayat, tak tawajuh. Kalau makcik baca seorang nanti
Macam mana saya baca hayati dia, menghayati keadaan tadi. Maka Allah kata, bila dah kita ada rasa, Allah lagi ke firman yang seterusnya. Ya allazina yazkuruna Allah qiyaman. Allah kata, sebab itulah makan wa minum qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Iaitu orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa dia berdiri. Tak kiralah dia duduk mana boleh ingat Allah. Duduk di mana-mana saja, sentiasa. Tempat yang mana duduk di luar, walaupun tak berzikir, dalam hati dia berzikir. Dalam tandas tak boleh dah subhanallah, tapi dalam hati dia tak leka kepada Allah. Cuma lafaz tak disebut dah dalam tempat-tempat kotor, tapi hati kita sentiasa mengingati Allah, berbaring, mengiring dan pula memikirkan. Asal lagi memikirkan kejadian-kejadian dan benda-benda ini yang dijadikan ini tidak sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada azab neraka. Segala kaifiyah, segala dakwah, semasa kita berdakwah, kaifiyah, cara, tata cara perlu wujud. Apabila wujud kaifiyah, macam mana cara untuk melakukan pelaksanaan tadi. Dia ada cara dia ada atur cara dia. Tak buat majlis, dia ada atur cara dia supaya apa? Tak gelabah. Kalau tak ada atur cara, tak tahu mana majlis tu gelabah. Hak atur cara pun gelabah. Ni kalau biarlah buatlah majlis apa-apa, buat sendiri, tak jadi majlis. Dalam majlis tu ada atur cara dia, tentatif dia. Macam mana cara dia? Dipanggil dalam bahasa Arab kaifiyah, cara itu. Dan barulah amalan itu akan dapat dilakukan dengan sempurna. Kaifiyah itu boleh ejak sikit, tak tahu. Sepatutnya kawan ni dah bagi dah 20 minit, tapi dia ni cakap tak boleh berhenti. Boleh saya cakap tak boleh berhenti. Tak kira dia sebenarnya tua-tua ni. Kita dah bagi masa dah, cakap tak berhenti. Tak apalah dia cakap, kita dah basi dah. Lepas Tok Guru tua tu kita letak dah, Tok Guru muda akan bercakap. Tok Guru tua setengah jam, Tok Guru muda setengah jam. Tapi Tok Guru tua ambil 50 minit. Tok Guru tua ambil 50 minit. Dia tak sedar dah dia ambil 50 minit. Hak muda ni tak apa, kita cakap 10 minit saja. Sebab masa jangan lari. Masa panggil ustazah, ada murid-murid je nak panggil buat majlis lah kat rumah dia. Kalau tanpa apa tu, ucapan tak boleh, takkan nak makan saja. Lepas tu dia pun panggil lagi semua orang. Ada satu ustaz tua tu bagi 10 minit cakap sejam. Ustazah tua tu 10 minit cakap 1 jam. Ya betul. Kelang kabut majlis tu. Dia kata dah, saya ni cakap tak berhenti. Tapi tak apa, kita raikanlah guru-guru tua ni. Tak apa, jarang-jarang dia nak cakapnya. Rai. Kalau tuan-tuan buat majlis, rai je lah. Orang tua ni jasa dia banyak, amal dia banyak. Rai lah. Muda-muda ni mujahadah sikit, rai. Lepas tu belakang tu 10 minit je lah. Sebab tu setengah jam, 10 minit tak apa, kita boleh adjust supaya atur cara tadi betul. Begitulah kaifiyah dengan Tuhan. Macam mana kita nak berzikir, kaifiyah zikir tadi, macam duduk menghadap kiblat, berwudu dengan tawajjuh. Ucapan tadi disebut dan diulang, dihadirkan pada hati dan perasaan kita supaya kita dapat menghasilkan sebaik-baik ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Jadi segala apa yang dilakukan kita akan dapat rasa itu ahsanu amala. Amal itu dengan terbaik, dan amalan kita akan jadi ihsan.
Situ ihsan. Jadi ihsan ni boleh terjemah buat baik, ataupun beribadat dengan merasai Allah itu sentiasa melihat kita. So sebenarnya dia kena compare makna bahasa dengan makna istilah, barulah kita akan dapat beritahu. Ada orang terang ihsan tu buat baik, tak salah. Ada orang terang ihsan tu ibadat dia, jadi tak jadi masalah. Siapa nak terang macam mana pun betul lah. Semua dia tak lari daripada dua garisan tadi, dari segi bahasa dan dari segi istilah. Ada orang kita dengar ustaz itu terjemah ihsan tu buat baik. Ni kata ustaz kata beribadat pula, seolah melihat Allah. Jadi benda tu tak jadi masalah pun. Cuma dari segi mana yang dia cakap tadi. Jadi sebab itu kita pun perlu tahu, bagi orang lama dia takwil mungkin ada takwil dia, kita suruh dia takwil baiklah. Tak apa. Budak ni macam ni. Dia mari daripada keluarga macam mana? Keluarga dia macam mana? So kita terima dia. So kita slow. Itu nak ihsan. Tak boleh nak betulkan terus. Budak tu mari madrasah, mari duduk daripada mana tak tahu. Keluarga dia mana tak tahu. Keluarga dia macam mana tak tahu. Anak-anak saya semua sekolah rendah. Anak musuh saya tak bagi sekolah rendah. Saya buat sekolah sendiri, duduk buat sekolah sendiri. Saya tak bagi sekolah rendah. Sebab apa? Zaman dulu okey. Zaman anak saya tu adik bodoh, bengong. Kalau bahasa buruknya dia ambil kat sekolah, bawa balik kat rumah. Ustazah kata, berhenti ada sekolah tak payah. Bahasa dia. So dia ni environment tu mari mana. So kita nak jaga environment. Budak-budak yang kita jumpa, orang baru nak baik, macam mana dia environment, macam mana keluarga dia. Kalau satu orang tu dia ambil anak angkat, anak angkat dia ingat kau baik pun dia tak baik. Tengoklah dulu dia duduk di mana, tuan ambil dia kat mana, dia duduk pusat. Anak-anak orang jaga, situ tak ada kasih sayang. So nak mari tu dia ada macam perangai. Sebab tu pada peringkat awal kita tak boleh nak judge. Dia tengok dulu, dia mari daripada latar belakang ni. Okey, tenang, kita atur strategi. Pelan-pelan. Okey dah. Cakap dah jaga tu. Tak ikut sedap mulut tu. Cakap pun. Cakap dah boleh jaga dah. Mana satu-satu benda tu dia perlu dilatih. Tertib, cara, insya-Allah maka akan terhasillah ihsan. Wallahu a'lam. Di situ dulu. Kita sambung pula bila kiamat nak berlaku. Aku liqauli hadza astaghfirullah alazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum abad bi rahmatika ya arhamar ya awwal al-awwalin ya akhir al-akhirin ya zal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana وكلئنا بما رزقتنا ولا تزغ قلبنا إلى شيء صدقته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.